إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subih Maui. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Syahira daripada Cyberjaya. Masya Allah. Adakah ni kali pertama puan sertai program ini? Ini kali pertama saya sertai dengan Syekh. Subhanallah. Jadi ni tahun pertama Ramadan di sini. Pastinya berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Ramadan di sini. Okey, Ramadan di sini alhamdulillah saya dapat sertai program tadarus selama 20 hari dengan Syekh. Jadi saya rasa Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan tahun lepas sebab tahun ni Ramadan saya macam saya dah manfaatkan sepenuhnya. Masya Allah. InsyaAllah. Jadi puan rasa program ni bagi kesan tak dalam hati puan, dalam kehidupan puan? Bagi kesan sebab selama ni kita baca Al-Quran tu kadang kita baca tadabbur, kadang kita tak baca. Jadi bila sambil kita tadarus dan sambil tu share tadabbur sekali, jadi banyak ilmu yang kita dapat, banyak kisah-kisah Nabi, banyak sirah-sirah semua kita tahu. Jadi sedikit sebanyak kita lengkaplah baca Al-Quran dan kita tahu maknanya sekali. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah puan. Puan rasa program ni ada keistimewaan tersendiri tak? Banyak program kat luar kan, tapi apa istimewa program ni? Okay, istimewa program ni bukan setakat kita tadarus dengan Syekh dengan cara bacaan yang betul, tapi kita dapat juga tadabbur makna-makna ayat dalam Al-Quran. Kalau kita tadarus kat luar tu kadang-kadang kita baca makna sendiri, jadi kita tak dapat nak kupas dan isi maksud ayat Al-Quran tu. Jadi sama dengan Syekh ni kita dapat kupaslah maksud makna-makna setiap ayat Al-Quran tu sebab banyak maksud je di dalam Al-Quran tu, mendalam maknanya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi puan, kalau kita tengok dalam bilik kuliah kan, ramai yang usia kita panggil usia senior. Tak ramai yang macam puan ni, nampak muda, Masya Allah. Mungkin puan rasa macam mana? Mungkin puan rasa boleh kongsikan dengan generasi-generasi di luar sana yang lebih muda. Mungkin mereka takut ke apakah? Puan boleh share pengalaman puan, insya-Allah. Saya masuk ke Akademi Nasrul ni sebab saya nak belajar. Walaupun saya ada sedikit saya boleh mengaji tu, tapi saya sentiasa rasa nak belajar. Aku rasa tak cukup lagi kan. Walaupun kadang kita rasa macam tak pandai mengaji ke, tak apa, kita datang je mengaji tu. Datang belajar macam itulah. Jadi buat kita semangat lah untuk belajar tu, untuk perbaiki kita punya bacaan, untuk kita faham maksud Al-Quran semua. Masya Allah, subhanallah. Jadi puan, hari-hari kita dengar tausiah Syekh, pesanan Syekh. Boleh kongsi satu je? Daripada banyak sangat tu kan? Banyak. Mungkin boleh kongsikan satu. Satu je yang memang terus terlekat lah dekat hati kan. Boleh kita kongsi dengan ahli keluarga, kongsi dengan sahabat-sahabat kita sikit, insyaAllah. Antara perkongsian Syekh, kita kena rasa kita ni banyak dosa. Sentiasa ada kekurangan dan sentiasa kena berbuat baik, sentiasa buat baik. Jangan nak tunggu dulu buat baik. Kita buat baik selalu dan jangan tunggulah tu Syekh kata. Buat je baik tu. Masya Allah. Moga-moga Allah terus rezekikan kita ilmu yang bermanfaat kan, ilmu yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi apa harapan puan, insya-Allah? Harapan saya dapat khatam 30 juzuk untuk tadarus program ni dan faham sekali makna-makna dalam Al-Quran itulah setiap surah, setiap juzuk. InsyaAllah tu. InsyaAllah. Besar harapan tu. Masya Allah. Semoga Al-Quran benar-benar menjadi panduan hidup kita. Dan seterusnya Al-Quran lah yang akan menjadi peneman kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Akhir kalam daripada hati pun, insyaAllah. Silakan. Akhir kalam, saya rasa kepada golongan-golongan muda di luar sana tu boleh join program tadabbur bersama Syekh ni setiap Ramadan sebab bukan setiap hari, sepanjang bulan Ramadan je. Jadi kita kena isi Ramadan kita tu, manfaatkan sebaiknya. Jadi itulah ambil peluang
Itu je lah. Masya Allah. Moga-moga Allah terima, moga-moga Allah redha. Okay. Moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, lebih baik daripada sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Terima kasih banyak Puan. Jazakallah khairan jazak. Ada yang ingin diperkatakan? Tak ada dah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Puan. Masya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program Khas Ramadan. Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.